Okay guys, aku tak bagi peluang langsung. Aku tak ada cakap apa-apa nak suruh apa, berlakon ke apa, aku on terus je. Okay, kau kenal lah. Siapa ni? Baru nak gerak ni. Dia buat cendol. Dia buat cendol. BN puasa. Sorry BN. Tak apa. Minum depan BN. Tak apa, no problem. Okay, ni nampak ni. Aku nak suruh Ipan review. Boleh Ipan review? Tak tahu nak review apa. Masa-masa dia review dah ada Oh, barang dia baru pakai ni. macam kod macam boleh bos review. lah. Boleh review. Boleh review lah. Tak apalah, cuma ingat-ingat balik lah apa yang seronoknya bekerja kat sini. Lama tak review ni. Rasa dah 4 tahun dah kot. 4 tahun dah? 3 tahun jam sikit kan. Sini ada basikal baru kat depan ni. Oh. Baru datang-datang. Memang rezeki dia nak review basikal ni kot. Tak adalah aku nak suruh dia masuk dalam video je. Sebab aku betul-betul aku nak on video tadi. Aku nak ni, dia muncul. Assalamualaikum. Siapa pula? Ini masuk. Kalau macam ni, kat TikTok, ini tak bagi chance ni. Ini terus YouTube bang. Kalau TikTok buat pendek je. Kalau macam ni memang lama lah. Memang sekarang tak ada cut-cut dah. Boleh lah review kejap lah. Review kejap boleh. Silakan Ipan. Review. Saddle. Apa pasal dia 50 ni? Okey, dia 50 ni pasal 50 anniversary. Oh, anniversary dia. Anniversary Brompton yang ke-50. Maksudnya dia dibuat pada tahun 1975. Sekarang ni dah anniversary dia ke-50 tahun lah. Semua duk 50 tengok settle dengan dia punya tempat letak air pun 50 juga. 50 juga. Dia punya bag pun 50 juga. 50 juga. Ada Brompton punya emblem kat depan ni. Boleh lah, cantik. Cantik Dia waterproof macam. Ada duit dalam tu? Bukan. Kalau market, kalau 14,000 masih boleh masuk lah dalam ni. Boleh. Boleh lah. Kalau duit RM100, RM1,400 keping kan? Boleh je. Kan sekarang 50 keping. Bau kedai lah, bau kedai. Bau England dia. Bau England. Oh, dia ada strap dia. Apa? Tu strap dia untuk jadikan macam handbag. Okey, kalau Ipan tahu, ini brand Button. Apa tu Button ke entah apa yang mahal tu? Handbag yang mahal. Oh, Apa Button cover kan? Dia ada buat macam ni. Dia seumpama lah. Oh, seumpama lah. Tapi Ipan sebelum balik kena selit duit RM50 dalam ni. Apa? Tak apa. Sempena 50 tahun, Oh, tak boleh. selit RM50. Dah, ni baru 18 bulan ni. Tak kata tinggi. Mana mahu ni. Dia ada kaitan lah dengan 50 ringgit, 50 sen bagi apa semua kan. Okey, tak apalah, aku tak mau panjangkan video sangat. Memang korang pun tahu aku tak suka panjang-panjangkan video. Aku takkan edit dah. Kalau 2 jam lah. Sebab tu aku cakap jangan lama sangat. Okey Pan, cuba tengok apa benda yang berbeza je. Okey, ni bezel 50. Ini tempat botol apa ni? Tempat bag botol air 50. Kalau ratio dia macam ni Pak Cik? Masih kekal yang Lain. Okey, ini 50. 50 juga. Okey, ini 50. Ini 50. Ini ada 50. Ini pun berbeza warna dia. 50 kan? Memang khas untuk yang ni saja. 50. Tengok crank dia mana apa? Crank dia mana gold. Warna gold 50 Okey, lah. tahu sebab apa gold? Sebab? Okay, gold ni dia melambangkan macam apa ni? Yang Jubilee emas. Oh. Jubilee emas tau. Dia Tapi kalau nak kata gold dia lain tau. Kita macam bezel kita nampak tu. simbolik lah. Simbolik. So macam PS lah. Kalau bawa pokong, terima tak pokong? Boleh. Bawa pergi kedai emas. Kena kira balik. Katakanlah ini kalau 20,000 kan. Sekarang duduk lambung 20,000. Kira lah emas tu sekarang 1 gram dalam RM600 kot. Kita harga kan? Okey. Dia sebenarnya sama je dengan Brompton yang lain apa semua tu. Dia beza daripada warna dengan edition lah. Okey, yang beza dia adalah crank warna gold. Dia punya warna ni, yang ni warna kelabu, yang ni warna macam raw lacquer, black lacquer tu, tapi warna coklat tau. Dia boleh nampak dia punya kesan welding dia. And then ini dia bersambung menjadi warna biru dah, macam blue lacquer pula. Cantik. Jadi boleh nampak dia punya kesan-kesan welding lagi. Ini ada 50. Okey. Dia punya fork macam belakang lah, dia warna silver macam tu. Okey, wheelset dia dah pakai yang sama macam black edition ni tu. Tayar Continental pun. Tayar Continental Urban. Dia pakai Contact Urban lah. Okey, lepas tu dia punya brake caliper warna hitam. Okey, bag ni dia ada bagi. Okey, baca ni Brompton 7 tahun warranty.
Ini pun 950 tahun untuk dia punya ni. Bahagian atas ni, okey, ni pakai Eagle. Bukan, ini memang Brompton punya yang ada palm rest tu. Okey, ini warna gold. Okey, ini warna hitam. Okey, ini cantik. Ini warna biru, dia bercantum dengan warna flame lacquer. Kat bahagian ni. Okey, dia punya ni sama lah liver ni. Ini bukan Brompton punya. Material dia masih material sama. Sama, material sama. Cuma dia punya triangle dia lain. Triangle? Triangle lain sebab ini pakai dah 12 speed. Serius tak? Serius. Ipan dulu zaman 6 speed kan? Oi. Oh, sekarang 6 Nampak speed. lagi ya 6 feet. 6 speed harga jatuh. Murah ni, murah. Siapa nak 6,500 nego. Jadi bukan Brompton ni. 6,000 juga. Oh, tapi itu best lah. Tu yang dalam plastik hijau. Dalam plastik tu. Yang masa tu. Yang tengok. Okey, yang ni macam kat sini ada chrome sikit. Ni lawa lah warna ni. Oh, bukan. Ini dia punya pelapik dia. Dia attach ni, dia lapik dia. Okey, ni dah pakai yang modern punya. Pasal ni pakai 12 speed. Dia punya wheel set macam samalah macam yang P-Line punya. So ini ada 4 external, ada 3 internal. Dia punya wheel, easy wheel pun cantik. Warna gold macam ni. Berat dia tak yalah, sama je macam yang lain-lain tu. Cuma aksesori dia ada 1, ada 2, ada 3. Aksesori dia ni lah, bag ni. Yang ni special. Saddle 50-50. Okey. Harga sebenarnya, harga dia dekat Malaysia, siapa yang pre-order itu dijual dalam 14, sekitar dalam 14,000. Okey, lepas tu barang dah habis, kira subjektif lah. Ada yang lambung 19, 16, 20, tak kisahlah tu. Okey. Tapi yang penting yang untuk ini adalah Brompton punya edition. Bukan collab dengan fashion sana, collab dengan fashion sini, collab dengan jenama sana, collab dengan jenama sini, collab dengan Ipan. Bukan. So yang ni memang anniversary Brompton. So ini ada antara edition yang sangat penting lah. So kalau korang collector, korang kena ada basikal ni. Tapi malang ni dah habis. tapi kat sini ada lagi 2 biji. Ada 2 biji. Ini dah sold. Ada lagi 2. Boleh kecek. Boleh kecek. Boleh kecek. Okey, so ada lagi 2 lagi kalau korang nak buat collection. PS pun akan 91 sebab pegang man. Okey dah. Cun dah. Dah. Sebab tengok. okey, sebab PS pun berusia 50 tahun. Uish. Okey tu. 1975 sama. So dia punya karakter, aura dia ada. Kan? Umur 50, basikal dah 95 tahun. Jadi baru umur 30 mana ada. Tengok IC lah. IC kepada 75 bang. Okey, dia sebenarnya owner ni dia bagi Pak Syed review bagai pasang bagai, cuma dia ada satu dia tak bagi pasang. Ini antara yang penting ni. Alah, dia dah ni dah. Loceng. Dia bukan loceng. Apa tu? Dia dah berlari dia punya dah. Apa ni? Ini button ni. Button apa? Button yang Ustaz button. Ustaz button. WC. Ustaz button. Ni dah. Nampak? Ini special. Button apa ni? Okey, ini untuk letak dekat sini. Okey, jadi untuk dia bila lipat tu dia so untuk penahan ni memang cantik lah. Ini ada yang reka ni, WC yang ada nama pereka ni. Nanti aku bagi dekat link bawah tu. Jadi PS shortcut sikit lah. PS akan pakai dual motion je. 50 sen. Masa dual motion. 50 sen. Pasal PS nanti mesti dia letak yang lain punya. Dia tak nak letak yang tu. Dia letak yang murmur jadi tahan dah lah. Tu letak yang motion lah. 50 sen. Letak motion lah. Sama je. PS tebuk lubang ni. Cantik je. 50 sen 50 sen. Report kat bank negara. 50 sen, 50 tahun, RM50 selit kat sini kan. Jadi kan? Boleh. Selit RM50 dalam ni. Tak larat. Okey. So, okey Pan, tutup Pan. Tutup, tu cukup. Tengok 8 minit laju. Selalu kita review 9 minit dah. 9 minit okey. Lama. Kalau tu Ipan mu datang nak tengok je kalau ada basikal ni. So PS dengan Ipan dah review secara ringkas. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Deh, suruh subscribe. Subscribe lah dulu kan. Subscribe, tekan loceng belah mana dah loceng pun tak tahu. Nanti support kita orang kembali ikut. Mungkin boleh review sikit-sikit je. Okey. Itu je lah. Okey, Assalamualaikum, bye. Aku selitkan satu lagi. Yang ni, dia punya mud flap ni.
Ni special 50-50.